Betul ke guna Arahanoo boleh gandakan emas? Tuan-puan, bunyi macam tak masuk akal. Tapi ramai yang percaya sebenarnya. Sampai ada yang gadai semua simpanan dan ingat boleh jadi shortcut untuk kaya. Anda mesti perasan benda ni dan pernah dengar. Dengar benda itu, lepas tu rasa macam, logik juga. Sebab ramai orang buat. So, kita pun akan terikut dengan vibe itu. Tapi masalah dia, ramai yang pergi gadai sebab kawan sebelah rumah cakap confirm untung. Lepas tu, bila tengok balik, emas itu tinggal sikit. Dan duit pun tak tahu ke mana terbangnya. Kita gelak. Tapi dalam hati ni pedih sebab benda tu tak jadi. Tuan-puan, sebenarnya Arahanoo ni tak salah langsung. Institusi ni pun dah lama wujud. Dan memang selamat. Yang jadi chaos tu, bila mindset leverage equal kaya cepat ni mula masuk kepada otak. Padahal, laporan bank negara pun dah lama bagi hint. Hutang kecil-kecil yang kita nampak selamat ini adalah yang paling ramai orang sangkut sebab tak ada sistem, tak pandai kawal. So, tuan-puan cuba bayangkan, kalaulah pattern ini ulang lagi 2-3 tahun, beli, gadai, tebus, gadai balik sampai satu hari, anda perasan anda tak ada simpanan, tak ada langsung pegangan, tak ada plan dan anda pun penat. Tapi hidup anda rasa tidak bergerak langsung.